Bismillahirrahmanirrahim, guys. Ya, customer dah sampai. We are delivering X70 Sport Edition. So, ya. Assalamualaikum bang. Fairuz bang Fine. Baru sampai bang? Baru sampai. Berapa jam total? 5-6 jam kat tadi. Oh. Tak tahu pula dia pergi TBS. Biasa kalau JB ke macam tu, biasa dia akan singgah TBS. Itu Dia baru pusing balik. Kan jauh, tak ada jauh sangat TBS ke sini TBS sebelah tak jauh pun. Sebab kat sini semua dah dekat-dekat lah. Hari ni hari Sabtu kan. Lagi satu tak berapa jam sangat. Kalau saya nak pergi USJ kejap lagi dekat tak? Sebelah USJ. Dalam 15 minit lebih kurang lah. Tengok pada tempat abang nak pergi lah. Kalau Betul tak ada. USJ tak ada tol. Dia ada jalan yang ada tol, ada jalan yang tak ada tol. Nanti abang kat West tu tukar jalan tak ada tol. Beza 2-3 minit lah. Alright. So tak apa. Kita mulakan dulu slow-slow. Boleh abang tengok dulu nama nombor IC betul tak betul bang. Alright. So yang ni original grant. Kalau hilang abang kena bayar RM30 kat JPJ untuk kita print out balik. Satu kopi grant saya dah photostat bagi kat abang. Satu kopi saya ada simpan untuk next year punya renewal insurance lah. So nanti saya akan bagi abang quotation terus. So A to Z quotation abang boleh tengok by next year lah. So kita bagi service voucher. Satu voucher RM30. Setiap kali servis boleh pakai satu. Total ada 5 voucher. Kat mana boleh pakai bang? Dekat beberapa branches. Salah satunya dekat Setia Gemilang, Kampung Melayu Subang satu. Lepas tu dekat IDCC Shah Alam. Lepas tu kita boleh pakai dekat Nibon Tebai. Kita boleh pakai dekat Simpang 4. Simpang 4 ni showroom baru kita orang lah. So makin lama kita orang akan buka satu persatu. Dekat JB pun kita orang ada nak buka. Tapi tak berapa pasti bila disiap lah. Kalau ada boleh pakai? Kalau ada boleh pakai, tak ada masalah. SG punya showroom lah. Yang ni in-house punya promo lah. In-house punya promo, kalau abang nak pakai, abang boleh bawa benda ni lah. Validation date sampai 2030 bang. So lama lagi lah. Kalau in case belah sana dah buka, belah JB dah buka, kalau nak pergi servis boleh pergi sana, bawa sini benda ni. Satu. Okay, untuk servis, first servis abang, okay tak apa. Abang buka Google bang. So saya bagi tahu mana nak ambil. Buku servis dah tak ada tahu bang. Physical. Sekarang ni semua digital. Abang buka Google, abang search www.abangproton.com. Alright, kalau dah keluar benda ni bang, so just ni. Alamak. Balikan ni. Balikan ni. Betul. So after sale. So abang scroll sampai abang jumpa X70. Ni. Okay. Scroll kat situ ada warranty book . So inilah buku warranty yang abang akan dapat physical dulu. Tebal-tebal tu. Sekarang ni semua pakai kat sini. Tapi dah tak pakai chop lah. Semua buy online je sekarang ni. Kalau abang perasan, scroll lagi sikit. Atas lagi. Atas lagi. Atas lagi. Okay, sini. Cuba abang zoom. Abang tengok first service abang bila? 1,000 km lah. 1,000 km ataupun 1 bulan yang mana datang dulu. Second service 10,000 or 6 month. And every 10,000 or 6 month. Dia simple lah. First service dia lain. First service dia akan tukar minyak hitam apa semua lah. Dia akan tukar oil filter, minyak hitam. Ya, 1,000 km ni 1,000 km. Dia akan fully. Sebab apa? Sebab enjin still baru. Enjin still baru, sekali dia akan flashing balik. So bahagian situ abang clear bang . Alright, benda lain tak ada apa-apa. Saya perlukan abang punya sign je. Tak apa, abang minum dulu bang. Abang rehat dulu, abang minum dulu. InsyaAllah. Alright, settle. Kalau ngam, jom kita pergi tengok kita. Alright, saya bagi tahu dulu untuk abang punya remote start ni. Biasa abang akan pakai remote start ni kalau untuk bagi enjin panas apa semua. So abang tekan lock button 2 kali. Abang tekan button bawah ni lama-lama. Abang tunggu few second, kereta ni akan start. So dia akan start 10 minit bang. Dia tekan 2 kali. Lock 2 kali, tekan button bawah ni lama-lama. Kenapa lock 2 kali? Satu kali untuk kita make sure kereta dalam lock. Satu lagi untuk aktifkan, tekan lama-lama. So bila dah start, aircon semua akan jalan lah. Abang nampak dia punya ni bergegar. So angin. So saat lagi kalau abang masuk, kalau nak terus gerak, abang buka pintu sekali, tutup pintu, pakai seat belt, masuk gear, terus jalan. Tapi kalau abang buka pintu kali kedua, kereta akan mati. Abang kena manually start. Dia just untuk ready to drive lah dia bagi. Tapi sistem semua tak on. Kalau abang perasan dekat meter ni, screen tak on. Yang tu. Screen tak on, abang punya meter je on. Tapi bila saya unlock, sekejap lagi akan on. Dia akan on. Abang kena tekan brake, abang pakai seat belt, sekejap lagi dia akan on terus. Tapi kalau abang tutup, buka balik, sistem mati terus.
So ni cara dia lah. Kalau abang nak buka semua cermin sekaligus, panas abang tekan unlock button ni lama-lama, few second, dia akan semua cermin dia akan turun sendiri. Alright. So kalau bahan sangat abang boleh pakai apa ni? Kita ada satu sistem auto close window after locking. Kalau sistem tu on, tekan lock button sekali, semua cermin akan naik. So kalau abang nak tutup balik, tekan lock lama-lama. Ya, betul. Kunci ni banyak benda boleh pakai bang. Sebab tu kunci ni mahal. Kalau nak buat pun 800 ke 1200. Right, abang tekan brake, abang boleh tekan push start button belah kiri. The first thing saya nak bagi tahu abang untuk abang punya steering Steering dia pakai teleskopik atas bawah, dalam luar boleh adjust. Alright, adjustment macam biasa dekat bawah. Alright. Untuk abang punya seat dia pakai 8 step tau bang. Belakang, depan, naik, turun, sandar. Yang ni untuk lumbar support. Cuba abang ni abang dapat rasa tak something? Ya, betul. Akan rasa dekat tulang belakang tu sikit. Dia akan menggembung. Dia bukan urut, tapi dia untuk bagi tulang belakang abang menegak balik. Sometimes kalau abang jalan jauh, tulang belakang abang yang akan sakit. Sebab apa? Sebab kita punya tulang belakang dia akan macam ni tau. So dia tak akan straight kita duduk. So kita kembungkan dia sikit untuk support tulang belakang. Alright. So abang punya cermin semua auto bang Sekali tekan semua naik sendiri. Kalau nak lock, abang just tekan sini. Kalau menyala maksudnya dia orang tak boleh nak naikkan naik turunkan. Alright. So untuk unlock, abang tarik sekali, dia akan unlock semua pintu. Alright, abang tarik lagi sekali, dia akan buka. Sama juga kat sebelah. Tapi dia orang ni tarik sekali, dia orang akan unlock pintu dia orang. Tarik lagi sekali, dia akan buka. Kalau belakang pula macam mana? Kalau ada budak kecil, abang guna child lock. Child lock daripada luar je boleh buka. Daripada dalam dia orang patahkan macam mana pun tak boleh buka. Alright. So yang ni untuk abang punya. Abang pernah bawa cruise bang? Pernah Sama sahaja kegunaan dia. Tekan button ni, bagi dia on, bawa 80 ke 90, turun bawah. Set. So dia akan ikut cruising set. Bila kereta depan break, kereta ni akan break. Abang dah set 100, kereta depan bawa 50, dia akan bawa 50. Kereta depan ke tepi, dia bawa 100 balik. Tapi dia akan ikut pada speed kereta depan. Dia automatic brake. Alright. Kalau guna ICC ni, dia akan steering pun dikawal sendiri bang. Lane pun dia akan kawal sendiri. Kalau dia akan ikut lane lah, ke kiri ke kanan, abang just pegang steering, adjust sikit-sikit je. Alright. Kalau abang tekan brake macam biasalah, dia akan off lah. Kiri dan kanan ni jarak kereta abang dengan kereta depan. Abang nampak 3 dot. Kalau 2 dot, 1 dot. Biasanya orang letak dekat 2 dot punya. Jangan letak 3 dot. 3 dot jauh sangat, kereta masuk, kereta ni boleh brake. Kita tak nak kereta ni tiba-tiba brake. So better letak 2 dot, safety, tak akan ada kereta masuk. Alright. Nak matikan macam biasalah, kita mati terus. Dia ada voice command ni? Voice command ada bang. Satu, abang boleh panggil dia high proton, ataupun abang boleh tekan button ni, ataupun abang nampak tak ujung sekali bulat tu? Dekat skrin tu. Bulat tu tepat panggil dia. Tekan, kita command dia untuk open window ke, change radio ke, off AC, on AC, semua benda boleh buat. Blind spot abang duduk dalam bang Ni blind spot kiri dan kanan abang akan nampak belah dalam. Dia tak duduk kat cermin. Alright. So bahagian sini I think is more straightforward lah. Dia tak banyak sangat leceh. Kalau nak buka bonnet ke apa sini bang abang tekan lama-lama, few second, bonnet abang akan terbuka. Alright. Boleh adjust macam biasa lah ni. Yang mana ayah aja macam biasa je, tak ada masalah. Alright, tekan balik, bonnet akan tutup. Alright. Sini abang ada adjustment untuk meter abang, brightness meter. Brightness meter ni termasuk dengan abang punya lampu-lampu kat sini. Alright. Sini pula abang punya adjustment lampu depan ni. Abang nampak tak lampu dia naik? Abang nampak tak kat situ ada printer Abang tengok kat situ, dia akan turun lah. Alright. Tengok mana yang sesuai, ikut jalan. Kalau tinggi sangat pun takut orang depan silap. So I think okay here. Saya pergi sebelah situ, saya terangkan isu sikit. Ini application yang ada 360 camera. 360 camera macam biasalah. Dia untuk surveillance bang dia not for recording. Recording camera kita bagi kat abang. Lepas tu just normal lah, kita boleh tengok. Ataupun abang nak tengok 2D. 2D ni senang lah. Kiri dan kanan ni blind spot abang dia akan tunjuk blind spot abang. Alright. Belakang macam biasa, dia akan ikut abang punya bumper belakang. Alright. So A-Store ni Play Store, macam Play Store lah. Kalau ada apa-apa application yang baru ke apa ke semua akan keluar dekat sini. Alright. Android Auto, Apple CarPlay, any connection by setting. Kena pergi setting, pergi connection, pergi Bluetooth dulu, setting, baru dia akan keluar warna hijau dekat sini. Maksudnya baru boleh on. Sekarang tak boleh on. In case internet abang ni ada problem,
Kat sini ada bahagian network diagnosis. Abang tekan network ni, abang tekan test all. Dia refresh balik. Dia akan duduk sebelah member center tu, sebelah-sebelah. Phone macam biasa, abang boleh call ataupun abang nak guna CarPlay pun tak ada masalah. Dia akan pergi CarPlay lah cerita dia. Contoh kalau kita nak cari tempat, boleh cari dekat sini tanpa buka dekat sini Ya betul. Oh, macam tu CarPlay. Lagi satu abang nak call, abang boleh terus call je. Nak call siapa, contact siapa abang cari je dalam ni. Senang. Safety ni paling penting lah, iaitu ADAS. Okay, kita ada traffic sign information. Traffic sign information ni kita ada speed limit reminder. Kalau abang bawa 110 km per jam ke atas, nanti dia akan bagi reminder kat abang kat meter abang. Alright. Speed limit warning. Kalau reminder sahaja. Kalau warning dia akan berbunyi lah. Yang ni reminder dia bunyi ting macam tu je. Traffic sign information. Ada apa-apa traffic sign atas jalan, construction ke apa ke, dia terus tunjuk kat meter abang. Kalau dia boleh baca. Sometimes kita tak perasan atas jalan ada apa. Dia akan baca terus. Tapi benda-benda ni saya on kan, abang tak suka abang boleh off lah. Alright. Kita ada rear side radar, lane change assist kalau tukar lain lah macam biasalah. Alright. Kalau abang reverse ada kereta laju, yang ni saya conclusion kan. Kalau abang reverse ada kereta laju, blind spot akan abang nyala. Sometimes reverse kamera dia banyak ni je bang, tapi sensor dia lagi besar. So dia akan detect dulu. Sama juga kalau abang tengah bawa, kereta belakang tengah cucuk abang, blind spot abang akan menyala. Alright. So door opening warning, kalau abang duduk dalam kereta dah mati enjin tengah main telefon, setiap kereta yang lalu akan menyala. Apa? Blind spot. Abang buka je pintu, sistem akan off. Semua sistem based on pintu driver abang. Abang buka je pintu, sistem akan off. So autonomous braking system. Bila abang tengah bawa kereta, tiba-tiba lah orang depan ni emergency brake, dah boleh dalam hati tu dah cakap confirm accident ni. Tapi kereta ni dia tak akan bagi accident. Dia akan emergency brake untuk abang. Bila abang punya bumper, kereta bumper belakang dengan bumper depan abang dah betul-betul rakat, tak akan bagi pelanggaran, nanti dia akan terus brake, emergency brake. Nanti dia akan bagi tahu abang suruh jaga jarak. So alarm sensitivity, bunyi dia lah, nak bising, slow ataupun kuat, saya letak medium saja. Alright. Cruise control. Yang ni lah yang saya bagi tahu tadi tu. Cruise tadi boleh kawal speed, boleh kawal lane, boleh kawal steering. Adaptive pula boleh kawal speed dengan brake. Steering abang akan jadi bebas, lane abang akan jadi bebas. Setengah orang dia tak suka semua control. So benda ni bagusnya, bagus. Ya betul. Intelligent memang orang kata senang cerita, kita pegang je steering, dia ikut je lah pergi mana pun. Tapi adaptive ni kita ada free play, kita boleh kiri, kita boleh kanan. Ya betul. So saya letak dulu intelligent, abang boleh tukar lah kalau nak. Lane K assist. Lane K assist ni kalau terkeluar daripada lane, kalau warning on ni dia setakat berbunyi je lah. Dia pressure vibration ni terlanggar lane, abang akan rasa macam tayar abang gelong. Centering control dia bawa balik tengah. Feedback warning, sound and vibration for your steering. So kalau vibration paling bagus yang centering control lah. Tapi dia abang akan nampak lah masa bawa tu bukan abang yang fully control kereta ni. Yang saya akan sarankan tu customer, kalau betul-betul mengantuk balik, pakai centering control, biar dia adjust. Tapi kalau normal driving, pakai dia pressure prevention je. Terkeluar daripada lane ke, kita yang adjust balik, tarik balik. So kita ada control untuk kita. Dia tak ada benda ni. Oh ya. Dia terus bawa tengah balik. Faham. Sebab benda tu akan jadi annoying tau abang bawa sometimes. Sometimes kita nak tarik apa semua kan. Better abang pakai dia pressure prevention. Kalau bagi signal, free play lah, tak ada masalah. Dia sebab tak bagi signal je. Bagi signal dia tak akan tarik apa-apa. Alright. So yang ni Spotify lah. Spotify kalau ada account boleh masuk. Kalau hang sangat abang tekan ni, abang clean semua lah. Dia macam telefon jugalah, abang boleh clean. Sebab dia lebih kepada macam Android version lah. Tapi untuk dia Teams video macam biasalah, tak ada apa-apa. Alright. So dalam ni tak ada apa-apa. Dalam ni ada lampu bang abang boleh pakai. Tempat duduk saya ni ada Type C 1. Tempat duduk abang ni ada USB InsyaAllah abang Alright, jom kita pergi dekat bonnet. Alright. Nak buka bonnet bang, bawa O ni bang Bawa O ada button. Alright. So abang punya boot tray pun memang dah ada. Dah siap sekali dengan abang punya dashcam depan belakang. Memory card pun saya bagi sekali. Kat atas shingle pun saya bagi sekali. Yang ni abang boleh letak depan lah. Nak daftar apa semua boleh pakai lah. Yang ni triangle dah ada, 10 merchandise peloton dah ada, payung dah ada. Dah siap sekali dengan abang punya. Dah ada spare tire, angin semua kita dah check. Tools semua lengkap insyaAllah, kita dah check. Ada jack kat dalam bang Boleh bang. Alright.
Ini kalau tinggi sangat, abang boleh adjust lah manually. Abang turun bawah manually, abang tekan lama-lama. Reset Dah bunyi lah. Ada bunyi. Maksudnya saat lagi kalau naik balik pun dia akan tinggi ni. Abang boleh adjust. Sometimes dia betul-betul tinggi tau. Kita pun sendiri tak selesa nak tekan. Ni tekan balik, dia akan turun. Okay. Kita tangkap gambar satu, kita boleh bawa keluar kita. Jom. 1, 2, 3. Alright, cantik. Okay, ada apa-apa abang nak tanya sebelum saya bawa keluar? Tempat okey kot. Saya pun tahu pasal jaga sikit. Bagus lah. So, feature dia tu banyak, kena biasakan lah. Kena biasakan. Saya bagi tahu abang, saat lagi saya rakam, nanti saya akan post benda ni, abang mesti boleh tengok lah. Dia punya. Dekat TikTok saya memang saya akan buat setiap video untuk customer refer balik. Kalau abang godek-godek, kalau tak faham apa semua, pergi kat TikTok saya balik, saya dah terangkan balik pasal benda ni. Ataupun pergi kat YouTube saya bang. Dekat YouTube full video sport edition saya dah buat. So ada benda tak faham, abang boleh terus pergi. Setiap inci kereta saya dah bagi tahu dalam video tu. Konten awak ni daripada YouTube. Oh, daripada YouTube. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih bang support saya kat YouTube. Thank you very much. Tak apa. Nanti apa-apa hal pasal kita ni abang bagi tahu saya je, insya-Allah. Kita ejah macam mana. Kalau okey, saya bawa keluar bang Mantap. Allahu Akbar. Bismillah. Okay, jom kita bagi dulu duit customer datang sini buat belanja-belanja sikit. Bang, QR bang. Okay. Saya bagi abang minum-minum sikit lah. Abang datang sini lagi, isi minyak sikit lagi.